Assalamualaikum dan hai semua orang. So sekarang saya berada di Chamarican di Melaka. Selamat kembali ke siri terbaru. Apa rasa? Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang suka sangat dengan nasi ayam, saya sarankan datanglah ke Chamarican dan order roasted chicken rice. Jadi dia bertemu nasi dia yang berwarna kemas-kemasan. Dia punya sos cili dia warna pekat tapi saya jamin memang takkan pedas. Dan paling penting adalah ayam dia. Ayam dia berwarna brown. Isi dia warna putih yang rasa macam geram. Rasa macam nak makan sekarang je. Jom kita rasa sup dia. Bagi saya sup dia memang sangat sedap. Sup dia ni tak terlampau masin, tak terlampau manis, tak terlampau masam. Memang sangat sesuai dengan tekak-tekak orang Melayu macam kita. Nasi dia memang sangat sedap. Dia rasa lembut dekat dalam mulut. Orang kata makan nasi ayam tu memang kenalah dengan nasi dia tu. Saya suka sos macam ni. Nampak dia macam merah, nampak macam pedas, tapi sebenarnya kurang pedas. Lepas je saya dah gabungkan segalanya, saya dapat rasakan kesedapan tu yang sangat macam. Bagi saya memang ada masam dia, ada rasa pedas manja-manja dia, dah ada rasa aroma nasi dia ni, dan paling penting ayam dia sangat lembut. So bila saya makan tu, saya rasa macam saya nak tambah lagi. Tunggu apa lagi? Datang ke Chamarican and order roasted fried chicken ni. Saya jamin anda akan suka. Macam saya.